Malam, sunyi, hanya detak jam di dinding yang memecah keheningan. Kamu memandangnya tidur nyenyak di sisimu. Wajahnya tenang seperti malaikat. Hati kamu berbisik, dialah orangnya. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Satu perasaan dingin yang merayap di tulang belakangmu. Satu suara kecil di sudut paling gelap mindamu yang berbisik. Adakah kamu benar-benar mengenali dia? Ini bukan paranoia. Ini adalah intuisi. Satu deria purba yang memberitahu kamu bahawa di sebalik tabir cinta ada satu permainan yang sedang berlangsung. Permainan yang kamu tidak tahu kamu sedang mainkan. Kebenaran pahitnya ialah dia sentiasa menguji, bukan dengan soalan-soalan besar atau drama yang jelas. Tidak. Ujiannya senyap, halus dan berlaku di belakangmu. Kamu fikir kesetiaannya adalah mutlak. Satu perjanjian yang tidak boleh dipecahkan. Tetapi, dalam bukan tentang niat jahat. Ini tentang kelangsungan hidup. Satu program biologi yang tertanam jauh di dalam DNA-nya. Program untuk sentiasa memastikan dia bersama lelaki yang paling kuat, paling stabil, pilihan terbaik. Dan bagaimana dia tahu siapa yang terbaik? Dengan menguji, dia menguji pasaran. Dia menguji nilainya sendiri. Dia menguji lelaki lain di luar sana secara senyap. Lihatlah telefonnya, bukan dengan mengintip, tetapi dengan memerhati. Lihat bagaimana dia menjaganya. Adakah ia sentiasa menghadap ke bawah? Adakah dia membawanya ke bilik air? Adakah notifikasinya sentiasa senyap? Ini adalah benteng pertahanannya. Di dalamnya ada dunia selari. Dunia di mana dia bukanlah milikmu sepenuhnya. Di mana dia masih menerima perhatian, pujian dan pengesahan daripada lelaki lain. Mesej daripada rakan sekerja lelaki yang hanya kawan. Like pada gambar lama daripada bekas kekasih. Perbualan ringan yang disembunyikan di bawah folder archive. Setiap satu daripadanya adalah satu ujian, satu tolok ukur. Adakah aku masih diminati? Adakah aku masih ada pilihan jika dia gagal? Adakah ada seseorang yang lebih baik di luar sana? Ini adalah jaring keselamatan emosinya. Dia tidak akan melompat dari kapalmu, melainkan dia tahu ada bot penyelamat yang menunggunya dan lelaki-lelaki lain ini. Mereka adalah bot penyelamatnya. Setiap like, setiap message, setiap pujian adalah satu dayung yang dia simpan. Fikirkan tentang Adam. Dia lelaki yang baik. Dia berikan segalanya kepada Sarah. Masa, tenaga, cinta. Dia fikir dia telah membina sebuah istana yang kukuh. Tetapi Adam tidak tahu. Sarah masih berhubung dengan bekas rakan sekerjanya. Daniel bukan curang, hanya perbualan ringan. Apa khabar? Kerja macam mana? Di permukaan, ia tidak berbahaya. Tetapi di bawah sedar, Sarah sedang melakukan audit. Dia membandingkan. Adam stabil, tetapi Daniel lebih kelakar. Adam penyayang, tetapi Daniel lebih bercita-cita tinggi. Setiap mesej daripada Daniel adalah satu peringatan. Aku ada pilihan lain. Ia adalah egonya yang diberi makan. Ia adalah pelan sandarannya. Suatu hari, Adam dan Sarah bergaduh besar. Adam hilang sabar. Dia menjerit. Buat pertama kalinya, istana katnya bergegar. Dalam keadaan marah, Adam keluar dari rumah. Dia fikir, dia perlukan masa untuk bertenang. Dia akan merindui aku. Dia silap. Sebaik sahaja pintu ditutup, Sarah mencapai telefonnya. Tangannya tidak bergetar. Hatinya tidak berdebar. Dia tenang. Dia tidak menghubungi Daniel untuk mengadu. Dia menghubunginya untuk mengaktifkan pelan sandarannya. Ujiannya kini bertukar menjadi tindakan. Ini bukan cerita tentang Sarah yang jahat atau Adam yang bodoh. Ini adalah cerita tentang psikologi yang kejam. Tentang hypergamy, naluri wanita untuk sentiasa mencari pasangan yang lebih baik. Upward mobility. Ia tidak logik. Ia adalah emosi. Ia adalah ketakutan. Takut terlepas peluang yang lebih baik. Takut membuat pilihan yang salah. Takut ditinggalkan tanpa apa-apa. Jadi, apa yang kamu boleh lakukan? Menjadi paranoid? Memeriksa telefonnya setiap malam? Menuduhnya tanpa bukti? Tidak. Itu akan memusnahkan kamu dan ia akan menolaknya lebih jauh ke dalam pelukan lelaki lain. Kamu akan menjadi lelaki lemah yang dia takuti. Jawapannya bukan terletak pada mengawalnya. Jawapannya
terletak pada mengawal dirimu sendiri. Kebenaran yang sebenar ialah ujian itu tidak akan pernah berhenti. Ia adalah sebahagian daripada dinamik. Persoalannya bukan bagaimana untuk menghentikan ujian, tetapi bagaimana untuk sentiasa lulus. Kamu lulus bukan dengan menjadi lelaki baik. Adam adalah lelaki baik. Kamu lulus dengan menjadi lelaki yang paling berharga. Lelaki yang kehilangannya adalah satu kerugian yang tidak dapat ditanggung. Fokus pada misimu, bina empayarmu, jaga tubuhmu, tajamkan fikiranmu. Jadilah begitu sibuk membina kehidupan yang hebat sehingga kamu tidak punya masa untuk risau tentang siapa yang menghantar mesej kepadanya apabila dia melihat fokusmu tidak lagi padanya. Tetapi pada misimu, psikologinya akan berubah. Ketakutannya akan beralih. Dia tidak akan lagi takut terlepas peluang dengan lelaki lain. Dia akan mula takut kehilanganmu. Ujiannya terhadap lelaki lain akan berhenti kerana ujian terbesarnya kini adalah, adakah aku masih cukup baik untuknya? Ini adalah kebenaran pahit dan gelap. Cinta bukanlah dongeng. Ia adalah medan perang psikologi. Jangan benci pemainnya. Sebaliknya, pelajari permainannya dan menang